Kita akan sambung cara merekod berniaga dalam buku tunai. Buku tunai 2 laju. Okey, urus niaga seterusnya ialah Ogos 10. Perniagaan menerima bekalan bunga dan membayar dengan cek bernilai 880. Okay, pertama, ini adalah oleh kerana urus niaga ini membayar dengan cek, jadi ia adalah pembayaran. Kita akan catat sebelah kredit buku tunai. Okey, dan untuk butirnya, perniagaan menerima bekalan bunga dan di mana bunga adalah barang niaga perniagaan tersebut, maka urus niaga ini bermakna perniagaan telah membeli barang niaga, itu bunga. Jadi ia direkod sebagai belian kolom bank untuk cek. Ogos 13, penghutang Aida menjelaskan hutangnya 480 dengan cek. Jadi ini adalah penerimaan, kolom debit buku tunai. Okay, untuk seperti juga untuk urus niaga Hamzah, mana-mana urus niaga yang melibatkan penjelasan hutang, kita akan catat butir itu ialah nama untuk penghutang tersebut, iaitu Aida, dengan cek jadi kolom bank 480. Ogos 16, membayar Flora Jasmine dengan tunai. Jadi ini oleh kerana tidak dinyatakan dia membuat belian, jadi urus niaga ini bermakna ia adalah bermakna perniagaan membayar hutang kepada Flora Jasmine. Membayar, jadi pembayaran bahagian kredit buku tunai. Okey, bila perniagaan menjelaskan hutang, jadi butirnya itu ialah nama pemiutang Flora Jasmine dan kolom tunai. Okay, Ogos 17, menerima komisen secara tunai. Okay, menerima penerimaan tunai sebelah debit buku tunai. Jadi komisen adalah makna dia menerima hasil ya. Jadi akaun komisen, butirnya akaun komisen dan kolom tunai. Ogos 19, membayar angkutan dengan cek. Okay, ini adalah urus niaga pembayaran. Jadi bahagian kredit buku tunai, okay, dengan cek jadi kolom bank. Butirnya, oleh kerana dia membayar angkutan ini membayar satu belanja, jadi kita akan rekod satu akaun belanja, iaitu angkutan. Ogos 31, membayar upah. Okey, pembayaran, jadi kita akan catat sebelah kredit buku tunai. Okey, jadi butirnya di sini juga membayar upah sebagai belanja. Jadi butir itu ialah untuk akaun upah. Okey, kolom tunai. Membayar bil elektrik dan air. Okey, ini adalah urus niaga pembayaran, jadi kita catat sebelah kredit buku tunai. Elektrik dan air ialah satu belanja, jadi kita boleh rekod sama ada utility ataupun kadar bayaran secara tunai, jadi kita akan catat dalam kolom tunai. Ogos 28, Farah membayar secara tunai. Jadi ini adalah urus niaga membayar hutang. Jadi kita akan penghutang menjelaskan hutang, jadi kita rekod dalam bahagian debit buku tunai. Okey, nama penghutang Farah dan kolom tunai. Ogos 30, memindahkan RM100 daripada tunai di pejabat ke bank. Jadi perniagaan telah memindahkan dari tunai di pejabat, itu tunai di tangan ke bank. Pindahan ini adalah catatan kontrak. Jadi apa yang berlaku, pertama kita akan rekod bahagian penerimaan dahulu. Okay. Yang maknanya bahagian tunai ataupun bahagian bank yang menerima.
Jadi di sini dipindahkan ke bank, jadi kolom bank yang akan bertambah. Jadi kita catat amount dahulu, bank bertambah RM100. Okey, seterusnya buktinya ialah bergung. Okey, akaun yang berkurang itu iaitu akaun tunai, dan ini adalah catatan kontra, so kita akan catat dalam ruangan folio sebagai K ataupun tanda right. Okey, untuk dan kita akan catat pula rekod bahagian pembayaran, bahagian yang berkurang itu sebelah kredit buku tunai. Okey, yang berkurang di sini ialah tunai, ya, kolom tunai kerana pindahkan dari tunai di pejabat, dan akaun berguna ialah bank, dan kita akan catat K untuk ruangan folio.